orang seperti Fuad ni yang selalu hentam kita, hentam parti komponen ni, ini yang juga yang satu menjadi penyebab kepada kelemahan kita. Penyokong kita, ahli kita pun terasa juga mengapa parti kita ni apabila dihentam, apabila dihalau keluar BN, diaibkan, kita tak bertindak balas kan. Sedangkan orang macam Fuad ni dalam UMNO ni ada segelintir. Dan juga ramai lagi di akar umbi, di peringkat bahagian. Hubungan kita tu sangat baik dengan mereka ni. Hubungan di peringkat bahagian, wanita. Kita MCA ni sabarlah. Sebab ada orang yang mulut celupa macam ni, tetapi ada orang yang baik juga. Mungkinlah Fuad seorang ni ibarat kata nila titik rosak susu sebelanga kan. Kalau pergi ke bawah pun ramai je pemimpin UMNO yang nak mempertahankan Barisan Nasional ni. Memang tak nak pun DAP. Sebab tidak maklum DAP ni cara politik dia keras. Dia tak sama dengan MCA. Kalau orang kata MCA ni lebih moderate, lebih sederhana tu. MCA ni saya ibaratkan dia satu jambatan lah. Jambatan yang boleh menghubungkan semua kaum. Saya rasa MCA boleh mainkan peranan sebagai ejen perpaduan. ST10, sembang santai tapi sampai.